Ramai tak sangka, arwah Azmil Mustapa rupanya, graduan Indiana University, arwah penyerang tersohor, sampai ke peringkat, Allahyarham Azmil Mustapa merupakan graduan Indiana University, Amerika Syarikat dan pernah menjadi atlet bola sepak terkenal di sana. Arwah Azmil pernah mewakili universiti sebagai penyerang tersohor, sehingga ke peringkat final ENCA. Azmil meninggal dunia pada 14 Februari tahun 2018 akibat komplikasi masalah jantung pada usia 65 tahun. Siapa sangka di sebalik populariti sebagai pelakon, Allahyarham Azmil Mustapa sebenarnya merupakan graduan di Indiana University, Amerika Syarikat dan pernah mencipta nama sebagai atlet bola sepak ketika di sana. Perkara itu kembali menjadi perhatian selepas tulas satu video lama memaparkan baba arwah Azmil yang sedang berjoging dalam filem popular lakonannya yang berjudul Ali Setan. Berita berkaitan, selepas dia tiada, saya tidak tahu apa sebenarnya kehidupan Alia Iman Rindu arwah Azmil Mustapa. November 2, 2020. Hantaran itu kemudiannya mendapat respon adik kepada Azmil iaitu Azib. Mustapa tampil berkongsi fakta yang tidak diketahui ramai mengenai abangnya itu. Menurut Azib, arwah Azmil sebenarnya merupakan seorang atlet dan pernah menjadi salah seorang penyerang tersohor ketika melanjutkan pengajian di Indiana University di Amerika Syarikat. Malah Azib turut memuat naik gambar keratan akhbar mengenai kehebatan Azmil sebagai seorang atlet sewaktu menjadi penuntut di Amerika Syarikat satu ketika dahulu. Allahyarham Haji Azmil memang atlet masa di Universiti di USA, mewakili Indiana University sebagai penyerang tersohor sampai ke peringkat final ENCA. Al-Fatihah buat arwah, tulisnya. Perkongsian itu kemudiannya meraih perhatian ramai yang rata-ratanya bersama kagum dengan arwah Azmil. Untuk rekod, Allahyarham Azmil Mustapa menghembuskan nafas terakhir pada 14 Februari tahun 2018 akibat komplikasi masalah jantung pada usia 65 tahun.